Sorotan terkini berita 757. Seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun cedera selepas dipukul beramai-ramai oleh 5 pelajar perempuan akibat salah faham dalam kejadian di Kota Kinabalu, Sabah minggu lalu. Kejadian itu terbongkar selepas rakaman video memaparkan mangsa dipukul tular di media sosial sejak Rabu sebelum menerima perhatian ramai. Pemangku Kota Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman berkata, pihaknya menerima laporan polis berhubung kejadian itu pada 23 Mei lalu kira-kira jam 7.51 pagi yang dibuat sendiri oleh mangsa. Menurutnya, siasatan lanjut mendapati mangsa dan semua suspek merupakan pelajar dari beberapa sekolah berbeza di sekitar Kota Kinabalu serta dipercayai saling mengenali menerusi satu kumpulan WhatsApp dikenali sebagai Angel. Tambahnya, siasatan juga mendapati mangsa dibawa ke lokasi kejadian oleh 2 suspek sebelum semua pelajar terbabit bertindak mengepung dan memukul mangsa dipercayai akibat salah faham serta rasa tidak puas hati. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyatakan beliau sedih dan pilu melihat keadaan PKR yang disifatkan sedang dilanda badai besar susulan gelombang ahli dan pemimpin yang keluar parti untuk menyertai Parti Bersama Malaysia Bersama. Veteran PKR itu berkata suasana tersebut mengingatkannya kepada episod langkah Sheraton apabila beberapa ahli parlimen PKR meninggalkan parti bagi menyokong pembentukan kerajaan baharu. Menurut Hassan, beliau kini melihat satu demi satu pengumuman keluar parti dibuat oleh individu yang mahu menyertai Parti Bersama yang dipimpin bekas Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli. Beliau berkata berbeza dengan situasi 6 tahun lalu ketika langkah Sheraton, kali ini beliau tidak lagi mempunyai kekuatan untuk memujuk ahli-ahli PKR supaya terus kekal bersama parti. Dalam perkembangan sukan, beregu wanita utama negara Pelitan M. Tina mengakui mereka masih belum menemui rentak sebenar selepas kembali daripada kecederaan apabila tersingkir di pusingan kedua terbuka Singapura pada Khamis. Pasangan ranking kedua dunia itu terpaksa akur tewas kepada beregu adik-beradik Thailand Benyapa Aim Saat Nun Takan Aim Saat 16-21-19-21 dalam tempoh 37 minit di Stadium Tertutup Singapura. Kekalahan itu hadir hanya beberapa hari selepas Peli membuat penampilan semula pertamanya sejak berehat hampir 2 bulan akibat kecederaan belakang yang dialaminya pada kejohanan badminton Asia April lalu. Dalam pada itu, beregu profesional negara Goh Se Wei Nur Izzuddin Rumsani mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan negara Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King 23-21, 16-21, 21-8 dalam tempoh 52 minit. Zefei Nur Izzuddin akan menentang pasangan dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri bagi merebut tempat ke separuh akhir pada Jumaat.